sejahtera bertemu lagi kita dalam siaran berita TV biasa SK Pelabuhan Utara. Edisi Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik 2025. Saya Zaim Nakid dan rakan saya Ilman Zikri akan bersama-sama membuat liputan khas bersama anda. Setiap tahun kita akan menyambutkan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik bagi menunjukkan simbol kemenangan yang dicapai oleh murid-murid. Dan pada hari ini sekolah mengadakan sambutan ini bagi meraihkan murid-murid SK Pelabuhan Utara yang cemerlang dalam akademik. Menariknya pada kali ini terdapat ramai murid yang tercalon untuk menerima anugerah kecemerlangan di SK Pelabuhan Utara. Mari kita saksikan kemeriahan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik 2025 yang dirakam oleh Lensa TV PSS. Jom. Bersama-sama saya sekarang, Tuan Guru Besar SK Pelabuhan Utara, Puan Syahriza Azwa binti Abdul Razak. Apa khabar cikgu? Ya, Alhamdulillah, khabar baik. Boleh cikgu berikan sepatah dua kata mengenai program kita pada hari ini? Okey. Pada hari ini kita akan bersama untuk program Anugerah Cemerlang, iaitu penghargaan yang diberikan kepada murid-murid yang telah berjaya dalam akademik, yang telah belajar bersungguh-sungguh. Jadi hari ini adalah hari untuk menghargai semua murid-murid tersebut. So cikgu harap dengan program dan juga apa yang dibuat pada hari ini dapat memberi perangsang, dapat memotivasi kepada semua anak-anak murid supaya belajar dengan lebih kuat dan gigih sehingga mencapai tahap yang paling tinggi. Okey, boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bersama-sama saya sekarang adalah Puan Zaimah. Apa khabar Puan Zaimah? Alhamdulillah. Boleh saya tahu hari ini anak Puan mendapat kategori apa? Sains akademik terbaik. Terima kasih Puan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apakah perasaan Tuan terhadap anak Tuan dapat anugerah medali? Alhamdulillah, syukur pada Tuhan telah memberikan rezeki ini pada anak cik, anak saya di atas anugerah ni. Terima kasih juga pada sekolah SKPU kerana mendidik anak saya sehingga berjaya. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah penyelaras program HAKA 2025 iaitu Cikgu Azimah binti Awi. Sihat cikgu? Alhamdulillah, sihat. Bagaimanakah perjalanan program pada hari ini?
Okey, hari ini berjalan dengan lancar. Okey, program hari ini lancar. Okay, cuma cuaca kita agak hujan. Okey, kalau kita perhatikan ibu bapa pun ramai yang datang. Okey, seterusnya kita tengoklah bagaimana program kita nanti selesai. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Yes.